Hey guys, hari ni saya nak share pada anda macam mana nak tukar brake pad. Untuk kes ni, kita buat kat Myvi baru. Tak kisahlah anda pakai kereta apa pun, cara yang saya nak tunjuk ni lebih kurang sama je. Lagi-lagi untuk brake depan, tak ada beza pun. So, pada sesiapa yang baru nak start buat sendiri, tapi macam mana kalau salah pasang? Macam mana kalau brake tak makan? Anda tak perlu takut. Sebenarnya, sistem brake ni simple je. Tak senang mess up yang macam anda fikir. So, lepas tengok video ni, bolehlah anda buat sendiri kat rumah. Cuma pakai basic hand tools je. Sini anda perlukan ratchet, breaker bar. In case kalau ada boltnya ketat, benda ni sangat membantu. Sebab kita ada extra leverage. Saya ada juga torque wrench. Yang ni tak necessary. Tapi kalau ada, lebih baik. Soket untuk buka tayar saiz 21 dengan soket 14 untuk kaliper. Lain kereta mungkin lain saiz, tapi kaliper biasanya saiz 12, 13 ataupun 14. 3 saiz ni yang paling famous. Macam Myvi ni dia pakai saiz 14. And ini adalah satu-satunya special tools yang anda perlukan. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak pakai. And last sekali of course lah, anda perlukan brake pad sebab ini yang kita nak ganti. Untuk brake pad, anda boleh try Thruster Advantage. Tak semestinya untuk daily use, tapi untuk performance pun sesuai. Sebab dia tahan panas sampai 800 darjah Celsius. Kat hujung video nanti saya tunjuk in real life betapa powernya Thruster Advantage ni. Sekarang, jom kita pasang dulu. Sebelum buat apa-apa, first of all, anda tarik dulu handbrake. Lepas tu carilah something, kayu ke apa ke. Macam ni saya ada batu-bata. So, kita cok dekat tayar belakang ni. Tak nak bagi kereta bergerak. Sementara kereta dekat atas lantai, elok kita longgarkan dulu siap-siap nak tayar. Sebab kalau anda jack dulu baru nak buka, jadi susah sebab nanti tayar tu dia ikut pusing sekali. Macam Myvi ni kita tak boleh nak jack dari depan sebab dia tak ada cross member. So kita kena jack dari tepi. Macam biasa saya selalu ingatkan, masa nak letak stand, jangan sesekali hulur kepala dekat bawah kereta. Cukup sekadar anda masukkan tangan aja, intai dari luar pun boleh selagi stand tak secure. Kalau anda letak stand dekat sini, dia akan tembus pergi lantai. Instead, anda kena cari besi yang keras. Contohnya macam tulang frame ni, nampak keras dan kukuh. So dekat sinilah tempat yang sesuai untuk kita stand. Yang belah ni pun sama jugalah, kita kena stand kiri kanan. Lepas tu kita boleh slowly turunkan kereta. Kalau tak ada keperluan, jack ni kita buat dia sebagai extra backup. Tak perlu jack pun, anda cukup sekadar supportkan aja. Lagi yakin. Keluarkan tayar, and apa yang saya selalu buat, saya suka letak dekat bawah ni. In case kalau ada apa-apa jadi, kita ada something yang solid kat bawah tu. Sebelum anda tukar brake pad, anda inspect dulu condition di rotor. Kalau cala halus macam ni tak apa. Tapi kalau cala tu dia dalam sangat ataupun bila anda tekan brake, pedal tu rasa bergegar, beralun, anda kena skim dulu. Tak pun tukar je disc yang baru. Kalau tak, bila anda pasang brake pad yang baru, kemungkinan akan ada bunyi and masalah pedal gegar tu pun takkan selesai. Tapi dalam kes ni, condition disc rotor saya tengok tak ada cala dalam, tak ada gelong. So, kita pakai je balik. Tak ada masalah. Untuk buka brake pad, dekat belakang ni ada dua bolt, atas dan bawah. Bawah ni kita buka dulu. So kaliper ni dia akan tenganga ke atas macam ni. Barulah kita akan cabut brake pad. Kalau nak lagi senang, anda pusing habis steering ke kanan. Nampak tak? Sekarang kita ada banyak space untuk capai bolt dekat belakang tu. Dengan menggunakan soket 14, kita buka dulu bolt bawah. And then angkat je kaliper ke atas macam ni. Keluarkan brake pad yang lama and gantikan dengan yang baru. Reason kenapa saya pakai Thruster Advantage, brake pad ni tak semestinya untuk daily use. Tapi sebenarnya dicipta untuk performance juga. Maksudnya, grip brake pad ni memang betul strong. Lagi-lagi dalam keadaan yang laju dan heavy braking. Kenapa? Material ini diperbuat daripada low metallic. Jadi masa anda pijak brake, feeling yang dekat pedal tu kita terasa lebih yakin. Control yang lebih baik dan brake yang lebih konsisten. Cakap dari segi performance, brake pad ni dia tak senang fade. Maksud saya anda pernah experience tak? Masa kita turun bukit kan kita kejap brake kan. Bila brake pad tu dia terlampau panas, dia punya grip tu dah tak berapa nak makan. Macam Thruster Advantage ni, dia fade resistant. Walaupun dalam temperature yang panas, dalam heavy condition, prestasi dia tetap maintain terbaik. Ini yang kita nak. Sekarang kita pasang balik brake pad. Tapi sebelum tu, kita kena bersihkan sikit tempat duduk brake pad ni, atas dengan bawah. Saya pakai brake cleaner, kita spray je. Make sure daki-daki kotoran tu hilang. Barulah brake pad boleh duduk dalam keadaan yang sekata. Kalau anda perasan, dua brake pad ni dia lain sikit. Yang ada besi melintang ni,
anda kena pasang belah dalam dan kedudukan dia menghala ke atas. Yang tak ada besi ni kita pasang belah luar. Kalau anda tertanya, apa function besi ni? Besi ni nama dia wear indicator. Function dia, bila brake pad dah nak habis, mungkin tinggal lagi dalam 10-15% macam tu, besi ni dia akan mengeluarkan bunyi sebab dia dah bergesil dengan disc rotor. So kita tahulah, oh brake pad dah nak habis ni, bolehlah standby tukar baru. Untuk setengah brake pad, indikator ni dia tak ada. Tahu-tahu je besi dah belaga dengan besi. Last bukan setakat brake pad je anda kena tukar. Sekali dengan disc pun kena tukar baru juga. Sebab dia dah calar kan. So itulah pentingnya wear indicator ni. Sikit tips dari saya. Anda ambil grease. Contohnya brake and caliper grease yang saya pegang ni. Lepas tu anda calik sikit dekat telinga brake pad ni. Atas sikit dengan dekat bawah sikit. Lepas tu dekat belakang ni. Dan lagi sikit. Kita buat macam ni sebab kita tak nak bagi dia ada bunyi. And dia akan slide dengan lebih smooth. Sekali lagi, yang ada besi ni anda pasang sebelah dalam dan halakan ke atas. Just like that. Manakala yang tak ada besi ni kita pasang sebelah luar. Lepas tu anda try main pusing-pusing sikit disc ni. Make sure rotation dia okey, tak ada sangkut. Lepas tu kita dah boleh tutup balik caliper ni. Memang takkan boleh lah sebab pad yang baru ni dia lebih tebal. Jadi kita kena tolak sikit piston ni bagi dia masuk. Tapi sebelum kita tolak dia masuk, kita kena bersihkan sikit bibi piston tu. And saya tak recommend anda spray direct macam ni. Sebab pasir-pasir tu dia akan terperangkap dekat dalam. Bila anda press, pasir-pasir tu dia akan koyak ke osil kat dalam tu. Nanti minyak boleh jadi bocor. Jadi apa yang saya suka buat, kita spray dekat kain. Lepas tu slowly anda bersihkan dekat tepi-tepi bibir dia ni. Saya rasa cara macam ni lagi selamat lah. Bila dah bersih apa semua, kita ambil special tools tadi, anda compress macam biasa. Sepatutnya anda akan rasa nice and ringan je. Tapi kalau nasib tak baik, kadang-kadang piston ni dia suka jam tau. Tak ada pilihan. Nak tak nak, anda kena cabut seketul caliper ni keluar. Buka, cuci, servis balik. Mungkin dalam tu dia dah karat. Biasanya sebab anda tak jaga minyak. Alright, bila piston ni dah masuk rapat macam ni, barulah kita boleh tutup balik caliper. Tapi job ni tak perfect lagi tau sebenarnya. Sebab kita terlupa satu benda, iaitu kita kena greasekan balik slide pin bawah dengan atas ni. Slide pin ni make sure dia tak jam. Kalau dia boleh main keluar masuk macam ni, kira cantik lah. And pastikan juga dia tak ada bunyi. Mesti dalam keadaan yang fit. Check juga slide pin yang sebelah atas. Okey, cantik, tak ada jam, tak ada bunyi. Tapi apa-apa pun, kita akan greasekan dia juga. Slide pin ni anda just cabutkan aja macam ni. Bersihkan sikit, pastikan tak ada kerak-kerak. Kalau ada tu anda gosok sikit pakai kertas pasir yang halus. Bila dah bersih elok macam ni, kita sapu lagi sekali dengan caliper grease. Anda jangan pakai sebarangan grease lagi-lagi grease yang color merah tu. Kalau grease yang merah tu nanti slide pin ni dia cepat jam. Anda kena pakai grease yang betul. Lepas tu kita masukkan balik. Tutup balik caliper and kita repeat je step yang sama untuk sebelah atas juga. Buka bolt 14. Cabut slide pin. Bersihkan dia. Sapu sikit grease. Masuk balik. Lepas tu kita pasang balik bolt atas. And kat sini saya nak mention, kalau kedudukan slide pin macam ni salah sebab dia tak lock pada caliper. Sepatutnya anda kena pusing sikit sampai takut dia ni lock masuk macam ni. Baru betul. Barulah kita akan pasang balik dia punya bolt. And untuk dua bolt ni kita akan torquekan pada 20 foot-pound. Kalau anda nak tahu, contohlah slide pin ni jam. Walaupun salah satu, tak kisahlah atas ke bawah ke, caliper ni dia akan turut jam juga. Bila dia dah tak boleh nak bergerak, efek dia, brake pad akan haus sebelah. Yang belah dalam akan habis dulu berbanding dengan yang luar. Sebab tu, kita kena letak grease dekat slide pin ni. Barulah caliper ni, dia boleh main ke depan, ke belakang macam ni. Nanti brake pad pun makan cantik je sama rata. Okey, belah ni dah sudah. And of course lah, anda repeat je step yang sama untuk sebelah sana juga. Macam biasa, kalau nak senang, anda pusing dulu steering. Buka bolt bawah. And then angkat caliper ke atas. Keluarkan brake pad yang lama. And kita bersih-bersihkan sikit kat sini. Cabut slide pin, bersihkan. Lepas tu anda sapu sikit dengan grease. Pasang brake pad yang baru, Thruster Advantage. And sekali lagi, yang ada besi anda letak belah dalam. Yang tak ada besi, kita letak belah luar. Tolak balik piston, bagi dia rapat ke dalam. And tutup semula caliper. Buka bolt atas and macam biasalah kita cuci, lepas tu greasekan balik slide pin ni atas dan bawah. And then kita torquekan kepada 20 foot-pound.
Bila dah siap apa semua, kita pasang balik tayar. And untuk empat partner tayar ni, anda pulas dulu pakai tangan. Sekarang kita alihkan stand and slowly turunkan kereta. Agak-agak bagi tayar tu sentuh sikit je dekat atas lantai. And kita ikat terus kepada 81 foot-pound secara silang-seli. Okey dah. And kita dah pun boleh turunkan kereta sepenuhnya. Alright, sekarang kita belum lagi siap. Ada lagi satu benda yang kita kena buat, iaitu kita kena pump balik pedal. Sekarang kita start engine, lepas tu anda pump je brake ni. Untuk first time, memang pedal ni akan rasa tenggelam. Tapi anda jangan risau, lepas 4-5 kali pump, nanti pressure tu dia akan datang balik. Dan kita dah pun siap. Sekarang, jom kita pergi test drive tengok. Masa test drive ni memang terasa beza sikit lah. Sebelum ni kan kita pakai brake pad yang biasa. Bila saya tekan brake, saya boleh rasakan dekat pedal tu rasa lebih smooth. Lepas tu nak control pun rasa lebih confident sikit. Sebab dia punya grip dia tu memang lebih baik daripada yang sebelum. Untuk 100 km yang pertama ni, anda bawa dulu santai-santai. Orang kata bagi brake pad tu, bagi dia betul-betul masak dulu. Lepas daripada 100 km tu, baru anda akan rasa performance dia yang sebenar. Okey, sekarang ni saya bawa dalam 70 km sejam, lebih kurang macam tu lah. And anda tengok cuma beberapa saat saja untuk kereta ni stop. Nampak tak? Kita boleh stop dalam jarak yang dekat. So, kalau anda tengah survey brake pad apa yang terbaik, maybe anda boleh consider Thruster Advantage. Untuk daily use sesuai, untuk performance lagilah sesuai. Harga pun tak mahal sangat. Kepada siapa-siapa yang berminat, anda tekan je link dekat bawah. Kita jumpa lagi next time.